Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita baca kitab Miftahul Jannah. Apa makna Miftahul Jannah? Abah tak ingat dah Miftahul Jannah. Pintu surga lah kot Miftahul Jannah ni. Pintu surga. Okey, ambil tengah sikit ni. Bermula. Hakikat makrifat itu perhimpunan tiga perkara. Hakikat makrifat. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama kena Allah. Dan apa makna makrifat? Dia kata hakikat makrifat itu perhimpunan tiga perkara. Makrifat, sebab bab makrifat ni kalau nak faham bab makrifat, rujuk kitab sudahlah deh. Jangan belajar bab makrifat di mulut-mulut orang. Pasal banyak mengarut bincang bab makrifat. Bab makrifat ni banyak yang mengarut. Pasal ada setengah tu dia kata la maujudun bihaqqin illallah, tiada yang wujud atas bumi melainkan Allah. Jadi kata kita ni Allah lah. Nampak tak? Pulas situ. Tiada yang wujud pada hakikatnya kecuali Allah. Jadi hakikatnya kita ni Allah. Faham tak? Tu ajang karut-marut jaga molek. Kita pasal ada setengah agama kata Allah ada 3 juta. Tuhan ada 3 juta. Bayang tak? Jadi kita ni orang ni Allah belaka sebab begitu. Ajuan karut macam ni jaga. Apa yang buat majlis ilmu macam ni takut ke? Takut terpesong dengan ajuan karut-marut. Ajuan karut-marut ni sebenarnya walau salah macam mana pun ada pengikut dia. Di Indonesia ada satu kumpulan, nama abang dah ingat dah, dia hanya boleh pakai piyah merah putih je. Piyah merah putih dari Indonesia, piyah merah putih. Kemudian dia kata hak pergi tawaf di Kaabah tu bid'ah. Puak dia tawaf kat mana? Kat gereja. Tawaf kat gereja tu pun ikut ramai. Ada yang ikut dia. Ingat mulai, jangan ingat kita ni apa, kita jangan ingat bahawa kita boleh selamat daripada perkara karut-marut ni. Jangan ingat kita boleh selamat. Jadi ingat molek, bermula hakikat makrifat itu perhimpun pada 3 perkara. Yang pertama, dengar makrifat dia. Yang pertama jazam. Apa makna jazam? Jazam artinya i'tiqad yang putus. Jazam ni mana i'tiqad yang putus. Mana i'tiqad yang kemah. Perkara putus ni mana kemah. Bukan putus tali. Putus ni kemah. Mutamak dah. Mana Allah Ta'ala kita pegang. Kata orang 3 kita tolak. Tak percaya. Benda kemah gitu. Kita yakin Allah Ta'ala apa sebab Allah Ta'ala ni? Kalau Allah Ta'ala banyak jadi guna bumi ni. Allah yang pertama, kata Allah Tuhan ada 3 kata. Kalau macam Tuhan tu baloh macam mana? Matahari nak naik dari barat ke timur, timur ke barat, baloh. Acur matahari tu. Jadi Allah Ta'ala kena je. Tak boleh banyak. Jadi yang pertama, i'tiqad yang jazam. I'tiqad jazam yang putus. Yang kedua, i'tiqad tadi muafakat. Lil haq, artinya muafakat dengan yang sebenarnya. I'tiqad kita jazam, tapi kena muafakat dengan cerita yang sebenar. Mana kata Allah Ta'ala lah. Kalau kata Allah 3, tak betul lah. Walaupun jazam, dia pegang kemah, tapi tak betul. Kata Tuhan 3. Tak boleh lah. Yang ketiga, kena ada dalil. Kita i'tiqad kita kena bergantung pada dalil. Dia ada dalil. Bawa kemah. Artinya dia berdalil, maka keluar daripada jazam itu. Keluar daripada jazam itu syok dan zon dan waham. Mana apabila kita jazam ni, tak ada timbul syok wasangka, tak ada dah lah. Yakin sungguh-sungguh lah. Maka bahawasanya sekalian itu tiada memadai pada barang tuntut daripada sekalian mukallaf. Bahawa mengiktikad akan dia pada hak Allah Ta'ala, daripada hak pesuruhnya, dan keluar dari muafakat lil haq itu i'tiqad yang putus, yang tiada muafakat dengan sebenarnya. Tadi. Keluar dari muafakat lil haq, muafakat yang benar tadi, i'tiqad yang putus,
yang tiada muafakat dengan sebenarnya, seperti i'tiqad Nasara dengan 3 Tuhan, i'tiqad Majusi dengan 2 Tuhan. Ya, i'tiqad ni dia kemah pegang tapi tak betul, ya. Tak betul, tak jadi. Maka itu tiada dinamai ma'rifat, tetapi jahil murakkab. Dan keluar dalil itu i'tiqad yang putus yang muafakat dengan sebenarnya tiada daripada dalil, maka bersa ia dinamakan dia taklid, tiada dinama ma'rifat. Mana kalau kita jazam betul tapi tak ada dalil, tak ada dalil itu kita panggil taklid. Okey, tak ada dalil kita panggil taklid, pok turuk. Taklid mana pok turuk? Maka bahawasanya ia dinamakan dia taklid, tiada dinama makrifat. Bermula, arti taklid itu bahawa kamu mengikut akan orang lain daripada mu pada perkataannya dan i'tiqadnya, tiada kamu kenal akan dalilnya. Tak dalil itu mana taklid. Maka apabila kamu kenal akan dalilnya, maka bahawasanya kamu itu orang yang arif. Jadi kalau yang pertama itu tadi jazam, muafakat, dalil, baru kita panggil orang arif. Arif mana orang tahu tentang agama lah. Bukanlah kamu itu orang taklid. Dan sebenarnya istilah ulama pada orang taklid pada simpulan tauhid. Orang taklid ini istilah ulama, ya. Itu dua kaum, dua pendapat. Pada satu kaum kafir, taklid ini berjatuh kafir, ya. Dan pada satu kaum itu mukmin. Inilah mutamak. Taklid ini masih Islam juga, itu mutamak. Dan ikhtilaf pula pada asinya ini dosa, maksiat. Orang taklid tadi. Atau tiada asinya, berdosa ke tak taklid tadi. Itu atas 3 pula. Maka pada suatu kaum asinya, satu pendapat kata orang taklid ini kena tak dalil tadi, berdosa, bersalah lah. Dan pada suatu kaum tiada asinya, tak berdosa, tak bersalah lah. 2 pendapat tadi. Tapi dan pada suatu kaum tiada ia asi itu jika ada ia tiada ahli bagi nazar. Tapi yang ketiga, kalau orang tu lemah, tak mampu nak buat dalil, kan dia lemah, otak tak mampu nak memikir, maka waktu tak apa, tak berdosa. Wallahu alam. Okey, sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.